Ayah tak pernah minta ada anak macam kau. Ayah. Angah! Hei! Angah, sudahlah! Apa yang kau buat ni, ha? Sudah, saya cakap, sudah! Mael, kau tengok apa anak kau dah buat dengan anak aku ni. Kau jaga anak kau betul-betul lah, Mael. Ni dah macam Samseng dah aku tengok anak kau ni. Ikut hati aku ni, Mael. Hei. Halim, aku minta maaf. Masalah... Kau tak payah maaf-maaf lah. Kau jaga anak kau betul-betul. Kau ingat tau. Angah selalu rasa ayah lebih pentingkan orang lain daripada Angah. Aku hantar kau pergi sekolah untuk jadi orang. Kau pukul anak orang. Samseng sangat eh? Ha? Samseng sangat? Along, nak ikut. Ayah bagi ke? Tanyalah ayah dulu. Nak ikut. Angah, jangan mengada nak keluar. Jap lagi nak pergi gerai dah. Tolong ayah angkat ni jap. Tu. Ayah tak bagi kan? Dah. Along pergi dulu ya. Tu, buang sampah-sampah tu Angah. Ikat elok-elok. Jangan bersepah macam hari tu. Ya. Along menang lawan Afiq tadi. Ya ke? Alhamdulillah. Ni, Along haus nak bawa air kan untuk Tak Along. apalah. Nak Along tolong tak? Tak payah nak sibuk-sibuk. Angah ada ni tolong ayah. Along kau main badminton penat, pergi balik rehat. Pergi. Okey ya. Baik ah. Apa tercegak lagi tu? Buanglah sampah tu. Berapa kali nak cakap? Angah selalu rasa ayah asyik lebihkan Along. Mael, macam mana kau jaga anak? Kau tengok, habis pasu aku dipecahkannya ni. Ni, kau tengok ni. Siapa nak ganti ni? Saya minta maaf, Jah. Nanti insya-Allah saya akan ganti balik pasu tu. Minta maaf. Senanglah kau cakap. Kau ingat pasu aku ni murah? Ha? Dengan duit kau jual air balang tu, mampu ganti pasu aku? Saya janji akan ganti balik pasu, Jah. Saya janji. Apa yang Angah buat, semuanya salah. Angah tahu Angah bukan anak yang ayah harapkan. Sejak dari itu, Angah anggap ayah takkan faham. Nak berniaga ke? Main telefon ni Angah? Ya. Angah ingat nak tambah resepi air balang kita lah ya. Okey tak? Dah tak payah ngada-ngada tukar sepi. Ini pun dah cukup-cukup makan je ni. Tak apalah ya. Ayah cik tengok. Resepi. Dah pancur je air tu. Tapi Angah tak pernah putus asa. Angah! Ya. Masa ni ayah nak pergi tengok Along tak Kuala. Kalau minggu depan baru ayah balik. Kau tengok gerai tu ada duduk. Dengan bawa pegangan pula ayah tak ada. Kau dengar tak? Kau dengar tak? Dengar ya. Angah tahu ini peluang untuk buktikan ke ayah.
Apa ni, Ngah? Kau buat apa ni? Ya, bila sampai? Angah dah cuba resipi baru ya. Angah rasa macam... Baru seminggu aku tinggalkan kau, macam-macam kau buat ni, eh? Apa lagi kau bazir ni? Ni, air percuma ni untuk apa? Angah cuba nak tambah pendapatan. Nak tambahkan pendapatan apa lagi? Kaya macam mana kau nak? Kita jual air balang. Ni, duit-duit ni semua duit niaga ni. Kau membazir beli sampah sarap ni semua ni untuk apa? Angah cuba nak tolong ya. Aku tak mau dengar semua ni lagi. Kau balik sekarang. Balik sekarang! Ya. Balik, aku cakap balik, balik! Ada je Ngah ni. Pakcik, nak blueberry dengan honey lemon satu? Pakcik nak tutup kedai dah ni. Buat penat je lah kita orang datang ni. Dekat simpang depan tu ada kedai lagi. Pergilah sana. Lagak betul pakcik ni. Mentang-mentang dah viral. Angah. Angah bergaduh sebab Aduh, dah miskin. Kau dah miskin. Bapak je balang. Miskin. Angah pecahkan pasu Mak Jah sebab Ismail tu. Kalau dia elok, tak adalah bini dia tinggal dia. Kan Syah? Kerja apa je dia tu? Jual air balang. Alah, sebulan berapa je dapat? Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah, itu Tuhan tu. Bertuah punya budak. Kau tunggu sekejap. Angah sengaja dapat keputusan teruk sebab Ngah, saya punya buat pesan kau tahu tak? Sampai bila kalau macam ni? Kau janji macam tu. Bukan tak pandai, aku pandai. Kau semua belajar macam lu. tapi siapa nak jaga ayah? Angah buat semua ni untuk ayah. Ayah tak pernah minta ada anak macam kau. Ayah bangga. Angah tahu selama ni ayah ajak Angah jadi kuat. Angah tak pernah benci ayah. Satu hari nanti ayah nak buka kedai besar air balang kita ni.